Mamu ada tim untuk buat video ataupun Mamu yang buat video Mamu sendiri? Kita memang tak ada tim. Cuma anak sulung saya Atif yang uruskan semua. Lepas 2-3 bulan nanti mungkin kita ada tim kita sendiri. Masa ada tu kita make konten lebih dahsyat lagi lah. Cakap konten. Lebih dahsyat lagi. Yes, finally. Cakap susah betul nak cuba konten ni Mamu. Alright, cantik. Dia pun duduk jerat. Kita luar biasa. Kini tiba masanya. Bina masa depan. Bina masa depanmu. Saat kita bergandingan. Terasa ringan. Hi, welcome back to University dalam segmen Hustle Sampai Kenyang Mamu. Okay. So hari ni kita nak tanya-tanya Mamu lah resepi-resepi kejayaan Mamu. Lepas tu kita nak konon-konon masak sikit kat sini. Okey, boleh, tak ada masalah. So nanti lepas kita dah tanya, Mamu dah jawab, okey itu jadi resepi nombor 1. Tak pakai geluh tak apa ke? Tak apa, ni kita resepi kejayaan. Okey. Alright, so Mamu basically kita ada game. So Mamu tak boleh cakap perkataan konten. Okay, Kalau Mamu cakap perkataan konten, saya akan tekan ni, lepas tu Mamu kena letak RM1 okay. dalam. Yelah, dia macam swearing jar lah. Okey, boleh. Okey. Okey Mamu. Mamu dah ready untuk soalan pertama? Dah bersedia. Wah, Mamu memang steady ya. Okey Mamu, macam mana nak jadi seorang yang disukai ramai orang dekat social media macam Mamu? Satu, kita akan kena pastikan kandungan kita tu lebih lawak lagi dan semua orang boleh terima kandungan tu pelbagai umur lah. Satu, jangan berkasar sangat ataupun melampaui agama kita lah. Batasan agama kita. Itu adalah. Itu. Lepas tu selalu kacau isteri. Itu selalu kacau isteri lah. Itu memang saya suka. Saya suka. Saya baru tengok konten Mamu masa Mami bergaya. Beraya. Nak kena salam raya. Susah tu cakap. Itu betul. Sebab dia tak pernah salah dengan saya. Oh ya? Betul, itu benda betul. Dia raya puasa ke haji ke, dia tak pernah bersalam dengan saya minta maaf. Itu first time lah. Itu first time dia minta maaf. Kira dah hampir cuci dah dosa. Dia untuk 22 tahun cuci sekali. Senang je kerja nanti. Okey, Mamu, macam mana Mamu cari idea untuk buat video di social media? Pasal macam-macam konten dah Mamu buat kan? Okey, betul. Idea kita, dia berpunca daripada kehidupan kami sendiri. Macam mana kami dalam rumah kami buat macam tu lah kita buat kandungan. Pandai lah Mamu. Dia cakap kandungan, dia tak cakap konten. Dia macam tu. So kita dia adopt basically daripada real life punya benda lah. Betul, real life lah. Okey, semua pasangan suami isteri ada masalah. So masalah apa tu kita buat lebih kepada lawak lah. Sketsa kan dia lah. Satu aja. Tapi banyak tak sebenarnya sketsa-sketsa tu yang memang jadi lepas tu record balik? Yang awal-awal tu kita pilih daripada kehidupan kita sendiri. Spontan, secara spontan. Spontan lah sebab Mami suka beli barang online. Saya selalu marah dia kenapa order barang banyak sangat. So daripada situ mula kandungan-kandungan tu semua tu. Okay. Faham. So, tapi itu pun membuatkan kerja jadi lebih mudah. Betul, ya. Sebab kerja pun dengan family dekat dalam tempat yang Satu lagi kita tak nak tiru kandungan orang lain. Ataupun orang lain punya ni kita buat sendiri ikut kita punya cita rasa. Right. Tapi yang penting kelakar. Okey, Kacau. Lagi Jangan kita kacau sikit. Okey, Mamu ada tak strategi atau research ke tentang storytelling? Macam mana nak orang suka tengok kat social media? Ada tak tanya ChatGPT ke? Memang lepas ni kita nak buat lebih itu, kita nak bagi tahu dekat semua orang apa kebaikan makan rempah ratus, masak secara sihat, dan kalau boleh kita nak galakkan suri rumah ataupun seorang suami masak di rumah untuk family. Memang adalah kita akan buat dan kita akan datang. Para suami juga kena masak. Bukan isteri je nak masak. Bukan isteri je. Mamu ada tak guna bantuan AI untuk cari idea buat video? Tak pernah lagi. Tak pernah. Belum lagi? Tak pernah lagi. Mungkin anak Mamu kot keluar dengan AI. Dia pun tak pernah juga aku AI. Memang kita tak pernah guna lagi. Memang so far guna intuition lah orang kata. Tapi tak tahulah editing apa semua tu dia guna apa, kita tak tahu kan. Kita kan daripada kecil tengok gambar Tamil, Hindustan banyak kan. Daripada situlah saya akan adopt jalan-jalan kita tu. Tapi tak ada lah terjun pokok, terbang pokok tu tak ada lagi. Saya terjun pun orang tak percaya. Okey, kita boleh ni. Saya Mamu so far tak pernah kena denda. Okey, Mamu ada tim untuk buat video ataupun Mamu yang buat video Mamu sendiri? Kita memang tak ada tim. Cuma anak sulung saya Atif yang uruskan semua. Semua ni. Lepas 2-3 bulan nanti mungkin kita ada tim kita sendiri. InsyaAllah. Tolong doakan. InsyaAllah. Masa ada tu kita make konten lebih dahsyat lagi lah. Cakap konten. Dahsyat lagi.
Yes, finally. Macam susah betul nak cuba kau cakap ni Mamu. Alright, cantik. Dia pun duduk jerat. Okey Mamu, apa ingredient utama dalam sebuah video yang sedap ataupun yang disukai ramai orang? Kandungan nombor 1 kena lawak. Sebab kebanyakan orang kita suka lawak. Nombor 2, mesej yang kita nak sampaikan tu. Sampai kepada orang lain. Lepas tu realiti kehidupan. Dia kena relatable lah. Relatable. Kandungan-kandungan ni kita ambil daripada realiti kehidupan. Dan satu lagi, jangan melampau. Jangan melampau ataupun overacting apakah, jangan. Tip yang sangat bagus. Okey Mamu, Mamu kena hadap customer setiap hari. Apa secret ingredient untuk Mamu happykan customer? Nombor 1, layanan mesra. Kita kena layan dengan baik. Walaupun ada pelanggan datang dengan pelbagai perasaan lah. Mungkin ada yang baru gaduh dengan bini, datang lepas perasaan dekat kedai kita. Ada juga macam tu. Ada yang datang semata-mata nak buat masalah. Dia order nasi goreng, tak nak buat bawang. Kita memang tak buat bawang, tapi dia kata kita buat bawang. So ada juga pelanggan macam tu. So kita kena hadapi lah. Jangan cepat naik angin, sabar. Meniaga kan biasalah macam tu. Sabar tu penting. Alright. Okay, Mamu boleh kacau-kacau sikit. Ayat tangan Mamu ni macam mengeliung kan. Okey Mamu, boleh tak Mamu share sikit nasihat, langkah-langkah dan resipi kejayaan kepada orang kat luar sana yang nak buat bisnes dan juga nak jadi storyteller macam Mamu? Okey, nombor 1, pastikan benda apa kita nak jual, bidang apa kita nak cuba dulu. Nombor 2, jangan putus asa. Nombor 3, teruskan usaha. Jangan berhenti, jangan putus asa, jangan lemah semangat. Teruskan. Macam mula-mula kami, first produk kami adalah rempah biryani. Selama 3 bulan orang tak beli. Mereka tak tahu apa tu rempah biryani. So bila kami buat storytelling, buat video, lepas tu bagi test makan kawan-kawan, dapat feedback, lepas tu alhamdulillah kita dah start 1, 2 macam tu. Lepas 6 bulan kita berjual 2,000 botol. So storytelling tu dan penerangan pasal produk kita tu paling penting. Sangat penting. Itu paling penting. Amazing. Thank you so much Mamu for sharing your resipi kejayaan. Okey, kita tengok RM1 je kita dapat. Betapa hebat yang Mamu dia beri aware. Okey, kita habiskan masakan kita. Okey. Alright. So, sekarang kita dah tengok resipi-resipi kejayaan Mamu. So, kita nak tengok pula dia punya hasil ataupun produk. Mungkin Mamu boleh tunjuk produk-produk yang Mamu ada dan mungkin Mamu boleh juga jadikan saya ni sebagai customer dan cuba untuk jualkan. Okey, boleh. Salah satu produk kami adalah perencak ayam bawang. Wow. Okey, semua orang suka makan ayam bawang. Ada setengah kedai, dia kata ayam bawang tapi dia goreng macam biasa, buat minyak sikit, serbu rempah sikit, lepas tu dia letak dekat meja hidang. Itu bukan ayam bawang. Ayam bawang sebenarnya kena ada kuah. Jadi kita datang dengan satu idea, mana seluruh rumah nak masak ayam bawang betul-betul sudah kita buat perencah. So perencah ni senang saja. Beli ayam, goreng kunyit sikit, goreng 70%, lepas tu pindah periuk lain, masukkan ayam tadi dengan perencah, ayam bawang dah siap. Mudah. Mudah aja. So kita ada perencah ayam bawang, perencah rendang ayam, rendang daging dengan perencah daging masak hitam. Setakat ni lah. So lepas ni kita akan keluarkan perencah kari ikan, kari ayam kita akan keluarkan. Lepas ni tak payah pergi kedai. Tak payah pergi kedai, buat sendiri aja. Ni perencah nasi biryani. Okay, macam Ashraf dekat rumah, tiba-tiba telinga makan nasi ayam bawang, perencah ayam bawang, ni perencah nasi biryani. Masur. So nama dekat rumah senang aja. Tak payah cari daun ketumbar, tak payah cari bawang, tomato, kita dah siapkan dah. Dan ada 3. Tinggal masuk dengan nasi ya? Masukkan beras ni, lepas tu rendam beras, lepas tu masukkan ni, lepas tu masuklah ayam ke kambing ke, pindah masuk rice cooker, tekan siap. Ikut sukatan, kita akan bagi sukatan. Tak payah nak pergi market. Tak payah. Siap. Kita dah jual set dengan perencah dia sekali. Kita jual perencah dia. Tapi kita bagi cara-cara masak tu kita bagi siap-siap. So dan produk kami yang paling laris acar buah. Ini yang jual beribu-ribu kan. Beribu-ribu dekat 50 botol dah jual. Alhamdulillah acar buah macam biasa. Tak ada pewarna, tak ada perisa tiruan, tak ada MSG, tak ada pengawet. Ini boleh tahan hampir 1 tahun. Wow. Macam Ashraf makan tadi kan. Ni acar buah. Mantap. Okey. Mamu, saya ambil semua. Boleh. Mantap Mamu. Alright, so I think itu sahaja kita punya segmen untuk hari ini. Thank you so much Mamu sebab dah share resipi-resipi kejayaan Mamu kepada kita. Dan kita pun berbesar hati dan rasa seronok dapat berjumpa dengan Mamu. Hopefully lepas ni kita pun boleh teruskan kita punya relationship dan persahabatan dan boleh lagi InsyaAllah. Alright guys,
is a wrap for the season. So thank you so much kepada semua. Thank you lagi sekali kepada Mamu dan juga Mami. InsyaAllah kita akan jumpa lagi in the next season. Alright, see you guys. Bye. Bye. Minilah.